Tiga pantang larang bila tuan-puan nak buat pelaburan ataupun nak menabung dalam bentuk emas. Nombor tiga ni hari ni ramai yang buat. Yang pertama, pantang larang dalam bila nak melabur ataupun menabung emas adalah tuan-puan beli emas dan mengharapkan pulangan bulan-bulan ataupun tahunan. Beli emas tuan-puan dapat keuntungan hanya berdasarkan kenaikan harga emas. Emas tak ada pendapatan seperti dividen bulanan ataupun tahunan seperti mana tabung haji dan ASB dan sebagainya. Keuntungan emas hanya bergantung kepada naik dan turun emas. Yang kedua tuan-puan, pantang larang bila tuan-puan beli emas tapi tak dapat emas fizikal. Ini cukup pantang. Beli emas mesti dapat emas fizikal. Sama ada tuan-puan nak simpan sendiri di tangan ataupun syarikat tolong simpankan. Tapi mesti ada fizikalnya. Kalau beli emas tak dapat emas fizikal, bukan saja berisiko ataupun boleh ditipu, tapi dalam agama sendiri itu sudah disebut sebagai tidak patuh syariah. Beli emas, mesti dapat emas fizikal. Yang ketiga tuan-puan, bila tuan-puan nak melabur emas ataupun menabung emas, pastikan tuan-puan beli guna duit simpanan jangka masa panjang. Kalau tuan-puan beli menggunakan duit jangka masa pendek, apatah lagi tuan-puan buat hutang untuk menabung ataupun melabur emas. Tak kira lah sama ada hutang tersebut namanya loan, financing, tawaruk ataupun hutang tu dalam bentuk pajakan iaitu arahnu. Itu tiga pantang larang untuk tuan-puan yang nak melabur atau menabur emas. Pastikan jangan buat salah satu daripada tiga ni kalau tuan-puan tak nak rugi ataupun kena scam dalam simpanan dan juga pelaburan emas. Nak mulakan tabungan emas fizikal hari ini serendah RM100? Boleh klik link di bio. If you learn something, please comment.